Sebelum dapat gaji pertama, baca buku ni dulu. Sebab dekat sekolah tak diajar macam mana nak uruskan duit gaji. Cara mendapatkan gaji, kita diajar. Ini buku pertama saya baca, buku Misi Bebas Hutang, penulisan guru saya. Apa yang saya belajar, tuan-puan tak perlu tahu semua dulu. Tahu yang pertama dulu. Yang pertama sekali, apa prinsip penting nak adakan simpanan yang berkesan? Okay, simpanan ni soalan keutamaan. Selagi kita tak menyimpan, kita tak akan kaya. Jadi yang pertama prinsip penting adalah kita kena paksa. Paksa buat simpanan sampai kita dah terbiasa. Setiap bulan memang kita kena buat simpanan. Bila kita utamakan simpanan, kita akan cutkan kepada yang tak perlu. At least paling kurang 10%. Dapat je gaji, alihkan kepada simpanan dulu. Dan yang kedua, kita kena lupa. Kita dah boleh paksa buat simpanan, tapi selagi kita tak lupa, simpanan tu mudah sangat bocor. Betul tak? Perasan tak? Saya dulu 5 tahun lepas macam tu. Dah paksa tapi tak lupa. Jadi sebab tu saya paksa dan lupa dalam bentuk emas yang macam ni. Contoh, dekat tangan saya ni, ini 5 gram. Yang nilai dia dah lebih 2,300, 2,400 lah. Tak perasan pun, saya lupa. Nampak kepingan emas yang cantik. Jadi saya tak fikir nak guna, tak fikir nak enjoy, tak fikir nak bocorkan. Sebab simpanan kena ada put aside, betul tak? Tak gunakan untuk berjoli, bukan. Kita gunakan duit yang 9/10 lagi. Sebab tu kena ada at least 3 bulan dan kecemasan. Target 4 keping 5 gram ni, bagi yang bergaji 3,000. Jadi cara saya dapatkan 5 gram ni, cara yang paling mudah, yang paling murah, saya menabung dekat akaun Masgap. Saya boleh menabung serendah 100. Nak dapatkan akaun Masgap tu, dekat profile saya tu ada perkataan mula.